Wah, ini kalau main apa? Arm wrestling. Arm wrestling. Kau boleh try dengan aku? Boleh, nanti kita cuba. Sini lah sekarang. Boleh. Bapak saya main lah. Bapak saya main. Kuat kau ni kan? Boleh lah. Bak ni meja tu aku nak test dengan dia lah. Meja tu bak ni. Rendah meja. Meja tu. Boleh lah tu. Kalau tak ada boleh je. Saya kat bawah mana sampai. Betul juga Tinggi sikit. Hitam putih dunia tak selamanya kelabu bila Rosyam dan Nana hadap mentari baru. Hitam putih jawapan dalam setiap soalan, bersama-sama tembus batasan. Hai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, apa khabar semua? Thank you kerana anda masih lagi bersama dengan kami. Podcast Hitam Putih Kehidupan. Yang dibawakan oleh Usanita. Asal kepala kau sakit? Lupa, saja. Asal kau suka sangat tengok aku ke apa? Tak ada maknanya. Nanti kan dah banyak-banyak episod ni macam kau macam dah saya ingat dah asyik tengok lentok je kan. Kau terpesona tengok aku. Terpesona ni serba putih. Serba putih. Nampak suci murni. Apa selama ni aku tak suci? Tak, nampak lebih lagi terpancar dia punya kesucian. Sebab dia. aku tengah memikirkan perjalanan aku. Perjalanan yang aku nak terokai selepas ni dalam usia yang dah macam ni kan. Macam mana perjalanan aku, langkah-langkah aku supaya langkah-langkah aku ni lebih teratur menuju destinasi yang aku inginkan. Kau tak ada langkah-langkah macam tu? Tapi apa-apa pun sebelum langkah Datuk tu, sebab dengan kesucian, kehandsoman Datuk ni, duduk pula di atas kursi kita yang cantik ni, kursi daripada Crown Living, Canon Malaysia Imaging Partner, dan juga tu kasut Datuk yang atas kapet kita yang cantik ni. Dan season 5 ni daripada Benang Build Design. Kau nak suruh aku cakap pasal kasut kau lah? Tak payah. Kasut aku murah, kasut kau mahal. Tak ada, sama je kasut. Janji colour kasut kita pun sama. Kita dah macam sehati sejiwa dalam langkah kita ni kan. Dalam yang musim kelima ni. Kan? Aku rasa aku langkah aku dengan kau seiring sekarang. Seiring sejalan. Tapi tak boleh berganding. Kenapa? Tak boleh berganding tangan. Adalah, berganding dalam podcast je lah. Ayo. Okey, kita nak cerita pasal kehidupan. Kehidupan seseorang, figura yang mana kehidupan tu kadang-kadang kita tak tahu, tak pasti kat mana kita nak langkah kan. Tapi hari ini tajuk kita langkah yang terhenti. Kenapa tu? Kenapa boleh ada langkah? Selalu orang kan kata kita nak apa-apa kita teruskan langkah kita. Kita tak boleh hentikan langkah kita tu kalau kita nak kejar dan capai sesuatu. Tapi aku nak jawab, aku tak boleh lah. Kau kenalkanlah kita punya kita ada tetamu kita KOL hari ni. Kita ni. Tetamu kita ni adalah Muhammad Ampi Daniel, yang orang kata lebih selesa dengan panggilan Ampi. Ampi daripada Klang. Klang. Berumur 18 tahun. Okey, Ampi cuba cerita sikit latar belakang Ampi. Latar belakang saya. Kau lahir kat mana? Lahir kat mana? Keluarga. Saya asalnya Perak. Macam kau bayang kan. Saya asalnya Perak. Lepas tu membesar daripada Perak tu, ikut ayah lah pindah-pindah kan. Ayah pun polis. Gerahas. Lebih kurang lah. Cuma sekarang dia bahagian trafik lah. Trafik ni adalah manusia yang paling kuat di dunia. Kau gelak kenapa Ambi? Kau tak tahu bapak kau paling kuat di dunia? Saya gelak sebab benda tu betul. Saya gelak sebab benda tu betul. Betul kan? Sebab apa? Bapak dia je dengan sebelah tangan Superman pun kalah. Beribu kereta berhenti. Sini dia angkat. Superman terpaksa orang pergi pikul mau terbang sini terbang. Ada bapak dia relax je. Tak berdiri kat situ. Habis semua berhenti. Betul? Kan? Betul? Okey. Mana tadi? Ayah polis daripada Perak pindah ke Johor sampailah sini Kelang, Selangor. Macam itulah. Kau memang asal Perak lah. Asal Perak. Kau orang Banjar Banjar. Tanjung. Mana tak? Tak, orang Banjar. Apa tu? Apa benda kau orang Perak, orang Banjar pun tak tahu? Saya time tu kecil lagi. Saya pindah time saya umur 5 tahun. Tak, kat Malaysia kan ada Jawa, Minangkabau, Bangkalu. Cakaplah kaum. Atuk cakap kau orang Banjar ke? Nama kau Ambi. Iban, Sarawak. Dah Iban pula. Bapak saya. Bapak dia orang Sarawak. Mak saya Johor. Bapak kau orang jauh tu. Sarawak kahwin dengan orang Johor. Macam mana bapak dengan mak kau boleh bertemu? Kau takkan bapak kau tak cerita? Entah, saya pun tak tanya. Aduh. Dah jodoh orang cakap, biarlah. Oh ya. Alhamdulillah. Ada darah Iban, ada darah pahlawan ni. Rentap.
Apa dia? Rentap. Rentap. Jadi ada berapa orang adik-beradik? Termasuk saya semua sekali ada 5. Ada 5. Awak anak yang Kedua. Okey. Okey Ampi, cuba ceritakan sedikit diri Ampi maksudnya. Sebelum macam orang nak tahu sebelum langkah terhenti ni awak macam mana? Awak normal dulu? Normal. Alhamdulillah punya ada 2 kaki. Saya sebelum saya accident, saya macam budak remaja biasa je. Yang sekolah pagi, petang saya training lah. Saya atlet sekolah lah kiranya. Petang tu saya training. Kau apa lontar peluru? Lempar cakra. Nampak? Aku tengok pun kau dah tahu dah. Kau tengok tangan dia. Dia kalau lempar cakra tu. Datuk jangan main tu. Dia lempar je. Aku okey boleh tahan kau tu, Engan. Dia boleh training lempar kau. Aku boleh pergi 100 meter kau ni. Saya lebih lagi lah maksudnya. Jauh kan. No kan. Okey, lempar cakra. So malam tu macam biasa lah, belajar semua. Lepas tu ulang lah benda sama. Biasalah remaja kan orang cakap. Yelah. Lagipun time tu pun macam cakap ujung-ujung tahun nak exam kan, exam akhir tahun. Macam tu je lah. Accident tu bermula daripada umur berapa? Maksudnya awak kena Time saya kejadian form 4, 16 tahun. 16 tahun kemalangan. Masa tu awak macam mana nak pergi sekolah ke? Tu, keadaan sebelum Cuba cerita sikit macam mana boleh kejadian ni kau langkah kau kejadian terhenti. Maksudnya kemalangan. langkah terhenti tu bukanlah terhenti langkah tu, langkah kehidupan jalan, tapi langkah kaki kau yang tadi langkah kau je lah tak ada. kan tiba-tiba kau sukan apa tiba-tiba macam mana boleh jadi macam ni? Awalnya saya tolong bapak saya ni repair sinki kita orang tersumbat lah macam tu kan. Lepas tu adalah satu barang tu tak cukup. Kiranya ayah suruh ni lah saya pergi beli barang tu. Kira pergi beli kat awal tu lah. Pergi beli semua. Dah beli tu, dalam perjalanan nak balik tu, Kau naik apa? Kapal terbang ke apa? Kau tengah cerita. Kau tengah cerita aku nak fikir kau pergi naik apa? Kapal terbang ke helikopter? Okey. Tengok motor. Dalam perjalanan balik tu, biasa lah lain kiri kan. Motor skuter macam tu, bukan laju pun. Tengok badan tu tak laju orang cakap. Kau tengok apa? Bawa biasa je santai. Tiba-tiba ada sebuah lori kontena daripada lorong kanan, dia terus belok ke simpang kiri. Aduh. So lepas tu saya tak sempat nak elak lah, dapat elak. Tapi benda pun sekelip mata orang cakap tahu-tahu saya dah kena seret lah. Saya macam terlanggar dia. Lepas tu kan gelap kan, macam kena seret dengan dia tu. Gelap. Tiba-tiba saya dah terlepas daripada lori simen tu. Saya cuba nak bangun. Kita lelaki kan, macam bangun nak tengok motor kan. Motor pula tu motor mak. Aduh. Fikir nak jawab tu lagi. Dah bangun tu nak tengok. Tiba-tiba saya rasa apa orang cakap, bahagian bawah saya macam dah tak rasa lah. Dah tak ada kupayan nak berdiri. Lepas tu sekelip mata hancur ke ni? Saya tengok kaki. Tu kaki dah hancur lah punya. Oh, kaki kau dah hancur macam tu juga. Oh, maknanya dah berlipat-lipat dah. Dah cakap faham lah dah hancur. Tu saya tengok, saya pegang lah. Hancur ke ni? Betul hancur ni. Tak tahu lah, saya nak bayangkan time tu. Awalnya macam berkali-kali juga tengok kat situ je. Tu fikirlah, dah hancur lah ni, tak boleh buat apa lah. Lepas tu yang driver lori tu lah, dia belok tu nak masuk kilang dia. Kiranya dia pun tak perasan dia langgar saya. Lepas tu dia macam dia dah turun kan, biasa nak masuk kilang tu kan mesti nak kena turun kejap jumpa guard apa semua kan. Saya jerit nama dia, bukan nama, macam panggil lah. Bang datang, bang tolong. Lepas tu datang kat saya. Dia memang macam dia tak sedar apa-apa lah. Dia macam memang tak tahu kan, dia pun tak perasan dia langgar saya. Lepas tu dia tanya saya, awak langgar abang adik? Tu. Saya pula langgar. Kalau saya langgar, tak ada ni saya macam ni. Last bila dah cakap, dia pun dah nampak. Lepas tu tiba-tiba ayah call. Ayah sebab kedai ke rumah tu dekat je, patutnya 5 minit 10 minit dah sampai rumah dah. Ayah cakap, lepas tu ayah call, handphone pula alhamdulillah kat poket. Tak hancur, alhamdulillah tak hancur. Tak tahu apa-apa lah. Ayah call, angkat. Ayah tanya, abang kat mana? Kenapa lambat? Cakap lah, orang accident ni kaki orang hancur. Saya cakap yang tu lah. Lepas tu ayah pun macam, kat mana apa semua?
dekat kat rumah. Lepas tu saya macam tak larat senang cakap, saya bagi kat driver tu je. Saya bagi kat driver tu. Lepas tu dah bagi alamat semua dekat tempat kat mana. Ayah datang lah. Nampak juga kereta ayah lalu kan. Dekat je orang cakap. Nampak dah sampai. Lepas tu bila ayah datang ni tengok, macam boleh nampak lah cakap jatuh air mata semua. Saya pun tak pernah nampak bapak saya nangis teruk tu kan. Bila nampak nangis saya cakap, jangan nangis, saya hidup lagi, saya cakap tu. Tu je lah yang saya boleh katakan, sebab dia pun dah nangis. Takkan saya pun nak kena nangis juga kan. So bila dia nangis tu, dia tengok saya, dia tengok kaki saya semua memang dalam keadaan teruk. Saya cakap dia pergi settle dengan driver lori tu elok. Macam tu je lah. Tu alhamdulillah ambulans pun sampai cepat. Tu dah bawa pergi hospital semua. Awak ada tak termimpi apa-apa sebelum hari kejadian tu? Macam ada? Kalau nak cakap mimpi tak ada. Tapi lebih kurang 3 hari sebelum tu saya hampir accident juga. Dengan kereta. Tapi alhamdulillah sempat kawal. Tak accident. Tu je lah yang saya teringat. Apa ni sebenarnya kau duduk dekat area Kelang kat belah mana? Dekat nak pergi pelabuhan Jalan nak pergi pelabuhan. Kan tu banyak kawasan lori jugalah. Kawasan tu jugalah. Jadi bila dah naik ambulans, perjalanan nak ke hospital, perasaan bila you dah rasa dua-dua kaki you hancur kan, lepas tu you dah nak sampai ke hospital, mesti dalam mind you akan rasa you akan kehilangan kedua-dua. Tak juga rasa kehilangan tu, tak sebab ada. Kita dah nampak kan benda tu hancur depan mata. So macam kat situ juga alhamdulillah saya dah reda kat situ. Saya cakap, memang dah hancur betul lah ni. Nangis pun tak ada guna orang cakap. Sia-sia nangis, benda pun dah hancur. So dalam perjalanan ke hospital tu, dia tu tak boleh buka mata lah. Macam dah banyak darah keluar kan. Dalam perjalanan, lepas tu pergi red zone. Lepas tu alhamdulillah kawan-kawan family semua ada kat situ kan. So macam biar nampak. So macam tu lah yang saya boleh buat. Diorang datang kat saya, diorang tengok. Saya cakap jangan nangis. Diorang dah tengok saya diorang nangis. Saya cakap jangan nangis, saya hidup lagi. Saya cakap tu je lah. Itu je yang boleh saya keluarkan time tu. Kental juga kau kan? Alhamdulillah. Kental juga. Okay, Ambi, macam mana perjalanan kau selepas tu, langkah kau selepas tu? Macam, yelah, kau dah hilang kaki. Mesti kau terfikir juga, apa aku nak buat lepas ni? Itu yang saya nak tanya. Bila itu dah yang sampai Datuk di tanya hospital tu, apa yang kau fikir lepas tu? Apa perasaan you bila you dah kan tu kau dah tak langsung tak nak fikir, kau biar kau reda je. sebab kehidupan tu terus berubah. Berubah. Sekelip mata tau. Sekelip mata. You change. Macam saya kat hospital tu dalam 50 hari. So, macam 10 hari pertama tu macam settlekan bahagian kaki tu lah. Saya operation pun banyak kali kan, potong tu. So, macam biar lo hospital buat. Tu lepas selang 10 hari tu macam saya fikir kat mana saya cakap dengan bapak saya, lepas ni orang nak buat apa. Lepas tu ayah pun cakap, saya pun jenis minat sukan kan. So alhamdulillah lah dekat Malaysia ni ada cakap sukan para kan. So saya fikir ke arah tu, saya cuba dah sukan tu dulu. Lepas tu ayah pun setuju. Okey lah kira. Ambi, jangan cakap awak tak menangis langsung. Bila awak tahu, bila katalah selepas 10 hari awak duduk kat hospital 51 hari. Nangis tu ada lah tapi apa perasaan awak, apa yang awak fikir masa tu? Yang kira macam mana cakap, itu jenis yang orang cakap sini lah ada kaki kan. Ada kaki mana-mana, semua guna kaki sendiri. 16 tahun dengan kaki. Tiba-tiba nak cakap Tuhan ambil kaki tu macam cepat betul. Macam sok dua kaki terus kan. Tak ada macam kena operation dulu kan. Terus dua kaki tu macam tak terkata lah cakap. Sedih tu ada. Kadang setiap masa tanya, kenapa aku kenapa saya tanya macam tu. Ibarat kau tanya dengan Allah ni kan. Macam kita tanyalah kan, kenapa saya? Apa saya? Kenapa? Memang kenapa saya? Kenapa saya? Ada apa salah aku? Apa salah saya terfikir. Tapi dalam masa sama saya bersyukur lah sebab Tuhan bagi saya hidup lagi. Itulah. Tuhan bagi saya hidup lagi. Kalau ikutkan, kalau macam tak panjang, mati kat situ juga saya rasa. Saya memang bersyukur lah Tuhan bagi saya hidup. Alhamdulillah yang kena pun time tu pun padas kaki ke bawah je. Tangan semua tak ada. Semua tak ada apa-apa. Tengkuk semua elok. Maknanya kaki masa dia corner tu, kau punya motor tu termasuk dalam lori. Motor ke tepi lah.
Dia kau jatuh. saya sangkut dekat besi tepi dia tu. Apa tahu tangki yang minyak besi ke? tepi tu. Saya sangkut kat situ lah. Saya imagine lah. Saya sangkut kat situ. Dia bawa saya. Maknanya dia dah terpisah dengan motor dia. Saya motor dia kat tepi. Motor elok lah. Motor Alhamdulillah elok. Boleh gerak lagi. Ya. Ha. Maknanya dia seret kau tu kan. Nasib baik kau tak bergulung masuk dekat Itu dalam lah tayar tu. tu. Tak. Sebab apa ni, anak saudara saya kes motor juga. Okay. Dekat Bukit Beruntung tau. Dia macam kau lah. Dia kena lori nak kona juga. Dia termasuk dalam lori, orang lori tak perasan. Sebab dia masa Dia time besar, dia Yelah, berat. Dia tak rasa tayar tu pun tak rasa apa. Dia tak rasa langsung kan. Langsung tak kan. Kalau cakap motor dia tak rasa. Kereta dia langgar pun dia tak rasa. Sebab dia besar, berat berapa puluh tan tu kan. So dia masuk kan kat tayar lori tu kan ada dua yang belakang dua kan. Dua sini, dia ada 4 biji. So anak arwah ni, anak saudara saya, dia kena ni, dia termasuk kat dalam tayar ni. So dia termasuk, dia tersangkut dekat atas tu, dekat bawah kontena tu. Dia tersangkut kat situ. Jadi lori tu jalan. Seragat badan dia ni, terburai-burai perut dia. Terburai-burai. Bagi mati lah. Yelah. Mati lah. Lepas tu sama kat kes macam kau. Orang bagi tahu bapak dia. Dia kaki lah. Dia habis ni semua terburai ni semua ni. Terburai. Tali perut semua terkeluar ni kan. Lepas tu bapak dia datang. Orang tahan bapak dia. Jangan tengok. Kira Memang teruk lah keadaan kira tu. keadaan tu memang kalau tengok memang pernah tengok tak kalau macam cakap, minta maaf cakap kalau anjing kena langgar dekat highway tu kan. Tengok macam mana. So dia datang, dia kata itu anak aku. Aku nak tengok juga. So dia tengok ah. Uish. So aku boleh bayangkan kau memang betul kalau kau cakap kau nasib baik, memang Allah sayang kau lagi. Betul. Alhamdulillah. Ada hikmah di sebaliknya. Maknanya dia ambil kaki kau saja kan. Mungkin kalau kaki kau ada ni tak tahu apa. Allah tu maha adil kan. Ada benda kan yang Allah nak bagi kau. Walaupun kita kata langkah terhenti, sebenarnya tak terhenti. Masih tak terhenti. Masih meneruskan. Okey, macam mana kau itu yang saya nak tanya dengan Ambi Ampi. Ampi. Nama kau lain macam. Susah nak sebut. Ampi kau tu apa? Ampi. Apa tu? Tu ampi apa? Macam niru. Padi. Niru padi tu. Jom kita mengampi. Tu tampi. Tapi ampi lah. Orang kampung panggil. Dia tak panggil tampi. Dia panggil ampi. Jom ampi. Kan? Mengampi. So, engkau tu saya nak tanya. Kau dah duduk atas katil tu. Kau hospital ni kau duduk atas katil tu. Kau nak buat apa lepas ni? Kau memang kat sukan kat sekolah, kawan kau semua kau berlari kat sana. Budak kampung. Kau pergi mancing ikan, kau panjat pokok, kau ini pampung, tiba-tiba hilang. So, apa orang akan pandang kau kalau saya punya pemikiran lah. Orang pandang aku dah akan jadi cacat, aku akan jadi OKU. Takkan kau tak langsung tak ada fikir tu. Tipu lah kalau cakap tak ada kan. Itulah aku nak tahu apa cerita dia. Macam mana perasaan kau ketika tu? First, awal-awalnya malu juga kan. Macam nak kena kawan-kawan datang tengok kita dalam keadaan kita apa, tak ada kaki. Macam segan macam orang datang. Sebab diorang kenal saya pun macam ada kaki, jenis kuat, selalu suka bergerak sana sini. Lepas tu diorang tengok saya tak ada kaki macam tu apa yang saya nak cakap dengan diorang. Lepas tu tapi bila diorang datang, alhamdulillah diorang pun orang cakap bagi semangat kat saya selalu. Ramai juga positif. Sepanjang saya dekat hospital tu tak putus lah kawan datang. Setiap masa ada. Kira dekat kawan-kawan sekolah, guru sekolah, guru besar pun datang. Kira mau katakan satu sekolah agak datang tu. Kira macam kalau nak fikir apa je kat saya macam tak jugalah. Diorang pun ada kan bagi semangat kat saya. Tadi first time kau nampak bapak kau datang masa kau tengah accident. Bapak kau datang dengan air mata. First time kau tengok bapak kau menangis. Kali pertama kau tengok muka mak kau masa mungkin kat hospital kot. Masa kau dah accident. Kat mak saya datang saya kat hospital. Itu pun macam kecewa jugalah sebab saya kan anak nombor 2 lelaki kan. Macam kira orang cakap orang kuat family juga kan. Macam apa aku nak cakap dengan mak aku ni. Tak. Mak kau tu macam mana keadaan dia datang? Reaksi mak. Dia datang first macam biasa menangis kan. Tengok saya. Memang cakap dia tak terkata jugalah. Dia lalas dia borak dengan bapak saya juga. Macam time dengan saya dia cakap lah kenapa je macam ni. Lepas tu saya cerita lah macam biasa. Itu je lah. Dengan mak tak banyak sangat cakap. So macam mana lepas accident apa semua ni, macam mana awak mulakan langkah kehidupan dalam serba baru orang cakap ni? Macam mana? Pergi sekolah balik. Sekolah, awak pergi sekolah yang sama tak? Macam mana ke? Sekolah alhamdulillah masih sama.
Macam bila saya dah keluar daripada ward tu kan, hospital, duduk kat rumah lebih kurang sebulan ke macam tu. Tunggu apa, luka elok kan. Lepas tunggu luka elok, lepas tu saya macam gen lah cakap nak keluar rumah kan. Sebulan, 2 bulan lah kira kat hospital. Takkan nak duduk rumah lagi, luka dah elok, keluar. Cakap keluar. Kau nak keluar macam mana? Kau kan ada kaki. Wheelchair ada. Kita ada wheelchair. Kau baru nak main wheelchair ni. Mana ada sebelum apa? Dalam semasa dah kat hospital sebulan tu dah praktis. Time ada kaki dah praktis sebenarnya. Sebab saya main wheelchair adik. Adik saya nombor 3. Bawah saya lah. Kenapa adik kau pakai wheelchair? Adik saya dia daripada kecil, kaki dia belah kanan tak ada. Bukan tak ada, macam kepala lutut tak ada. So doktor suggest untuk potong. Saya main lah wheelchair dia kan. So bila dah masa saya main tu, bila saya keluar dari hospital pun saya dah main dalam menggunakan wheelchair. Macam tu lah akhirnya. Jadi maknanya kau dengan adik kau sekarang dah jadi partner lah. Boleh katakan. Alhamdulillah. Saya ada kawan juga lah dalam satu family tu. Cuma dia select sikit, ada sebelah ada lagi. Saya dua-dua tak ada. Kau beza sikit lah. Kau pangkat lebih lah. Lebih kurang Kau lah. pangkat corporal. Dia lance corporal. Okay, macam mana mengubah kehidupan tu? Macam first, saya Alhamdulillah ada kawan-kawan kan. Saya cakap, jom lah, aku macam nak main badminton lah. Tu kan, saya nak cuba. Main lah kawan, bawa saya turun guna wheelchair semua. Saya main pukul-pukul je lah macam tu. Tak ada pergerakan kaki dah, pukul-pukul semua. So lepas dari situ, slow lah cuba. Macam apa cakap, selalu keluar lah. Tak ada, janganlah terpadat kat rumah kan. Kita pun jenis bosan juga kan. Sakit tu memang sakit kat kaki you, tahan je lah. Jadi dapat keluar, macam tu je lah. So sekarang ni ada masuk sukan apa? Masa ni saya olahraga. Masih kategori, masih acara sukan yang sama. Lempar cakra, ada jalan lembing, lontar peluru. Apa impian awak? Nak mewakili Malaysia dalam Paralimpik ke? Dalam sukan Paralimpik, tipu lah kalau semua atlet tak rasa kan benda tu kan. InsyaAllah ada, kalau ada rezeki ada lah. Apa yang awak punya, maksudnya apa? Yalah, kalau awak minat ke arah tu, apa usaha awak ke arah tu? Maksudnya saya keep training je lah. Cuma nak cakap training daripada normal ke cacat sekarang ni macam apa, kurang pengetahuan lah macam nak training tak ada kaki kan. Sebab kalau tak ada kaki senang. Macam tak ada kaki macam nak kena buat apa ni takkan nak goyang-goyang tangan macam tu kan. Kau training dengan siapa? Dengan adik kau? Tak ada, dengan ayah. Kalau dengan ayah main ni gym. Main gym, patutlah badan kau sadar. Tak ada lah. Pergi gym. Bapak saya lagi sadar. Bapak kau lagi sadar? Kau mana tangan kau kuat? Orang-orang yang pakai wheelchair ni duk, tangan dia kuat tau. Sebab dia menggunakan tangan kan. Wah, ini kalau main apa? Arm wrestling. Arm wrestling. Kau boleh test dengan aku? Boleh, nanti kita cuba. Sini lah sekarang. Boleh. Bapak saya main lah. Bapak saya main. Kuat kau ni kan? Boleh lah. Bak ni meja tu aku nak test dengan dia lah. Meja tu bak ni. Rendah meja. Meja tu. Boleh lah tu. Kalau tak ada boleh je. Saya kat bawah mana sampai. Betul juga kan? Tinggi sikit. Aku rasa aku kalah dengan kau ni. Kita cuba dulu. Payahlah tu. Dia tangan dia melempar tangan Kau dia. tengok dia punya ni besar ni kan. Habis Datuk nak Kenapa kau tak masuk arm wrestling? Kalau apa, Arm wrestling Paralimpik, arm wrestling ada ke? tak ada, masa tak ada. Cari juga. Cari juga. Apa yang suka aku boleh buat kepada lagu macam ni kan. Dengan pengalaman yang aku ada. Buat masa ni tak nampak, tak tahu tak ada ke tak ada. Cuma buat masa ni tak nampak lagi arm wrestling. Dia ada ke yang 100 meter? Ada kan? Ada, 100 meter ada. Kenapa tak masuk tu? Nak cakap bajet nak beli wheelchair tu tak ada. Cuma tu pun tak minat juga. Kau minat apa sebenarnya Acara ni? balingan. Masalah kau ni minat Acara apa? balingan. Acara balingan. Ada ke? Ada. Macam kita duduk satu kerusi tu, ikat bahagian bawah. Just suruh baling guna tangan je lah. Cuma tak ada pergerakan kaki lah. Cuma tangan je. So, kemana langkah kau selepas ni? Adakah langkah kau terhenti kat sini kau rasa? Kan? Kau tak nak terfikir yang kau ada awet sebelum tu? Sebelum kau accident? Tak ada. Serius? Sebelum accident? Sebelum accident? Sebelum tak ada. Sekarang tak ada. memang tak ada lah. Tak ada. Kau tak nak ada awet ke? Uish, soalan. Nak tu nak tapi buat masa ni tak kot.
Fokus impian dululah. Kalau ada lah. Tak ada tak payah. Kita pun sedar kita kat mana kan. Kita siapa je. Ada juga orang AKU yang lain. Perempuan. Yalah itu lepas saya rasa lepas diorang dapat diorang punya impian diorang capai. Saya pun rasa saya kena capai impian saya dulu. Yelah kau muda lagi kan. Yalah, baru 18. Baru 18 kan. Dulu masa bersekolah, bila you dah pergi sekolah pakai wheelchair, kelas you mesti dekat bawah, tak ada naik tangga, semua tak ada lah kan? Sebelum accident, kalau ikutkan kelas kat tingkat 2. Tingkat 2. So alhamdulillah lepas saya accident tu, guru besar pun dah macam plan lah. Cikgu-cikgu plan letak kelas saya kat bawah. Satu kelas kena tukar pasal kau. Kan? Ada lah. Maknanya saya mengarahkan kelas apa? 5AE. Okey, semua budak-budak semua 5A, saya buat pengumuman, saya arahkan semua tukar kelas. Semua kelas kat bawah. Kira dah macam tu, ada dah rezeki diorang juga kan, tak payah naik tangga tingkat 2. Mereka pun sama-sama kat bawah. Maknanya bahasanya kelas kat bawah tu tingkatan apa? Ada juga tingkatan 5. Tingkatan 5 juga. Tapi daripada tingkat 2 turun ground floor. Macam mana penerimaan kawan-kawan kau kat sekolah bila hari pertama kau selepas accident dah baik semua kau pergi sekolah? Diorang pun biasa je saya tengok reaction diorang. Ya. Macam diorang bagi saya macam diorang pun tak rasa yang saya ni tak ada kaki. Sepanjang saya recovery semua kat rumah, saya dalam keadaan orang cakap normal lah. Macam tak ada sikit pun tanda-tanda sedih, kemurungan macam tu tak ada. Kau kat rumah tak ada langsung Tak ada. Jiwa kau kental, apa amalan kau? Saya pun tak tahu lah. Apa yang kau buatkan jiwa kau Dia kental? happy Aku tengok lah. pada tadi kau cakap kau tak ada nangis, kau tak ada ni, kau tak ada ni, kau tak ada rasa macam apa Saya semua. pun tertanya juga. Saya buat apa Apa kental sangat kau ni? Nak cakap sedih tu ada tapi macam tak macam orang lain. Macam ada biasa Tak kan. berpanjangan lah. Tak berpanjangan kan, ada yang bawa accident sebelah kaki dah murung setahun tak keluar rumah. Dan saya lepas sebulan nak keluar rumah dah badminton terus. Saya cakap saya pun tak tahu apa yang Main amalan saya badminton? buat. Langsung tak ada ni kan? Tak ada. Habis sekarang pergerakan solat apa semua senang lah. Okey, Alhamdulillah. boleh buat macam biasa lah. Boleh. Cuma tak disujud. Habis kau nak ambil air semayang tu macam mana? Muka, tangan, kepala. Ya, lepas tu Yang ada lah anggota wajib. Okey, macam mana kau nak tukar baju semua ni? Kalau kat seluar? kat seluar semua dalam atas katil lah. Atas katil, baring. Baring. Okey, macam mana kau kat rumah, adakah dilayan seperti biasa ataupun ada luar biasa sikit? Sebab yalah kau dah jadi macam ni sebab nak pergi tandas, nak makan, nak pergerakan kau, macam mana? Siapa nak jaga kau ni? Kalau dalam awal bawa balik keluar hospital tu, macam dilayan seperti raja juga lah. Siapa orang minta nak cakap kakak nak tu nak ni, kakak pun datang kan. Kakak marah tak? Kakak mesti meluat punya macam tu. Lebih-lebih sebelum masa ada kaki dia tak layan kan. Kau ambil sendiri kan. Time ni pula kita boleh lah kakak kan. Suruh dia itu ini kan. Rasa dia macam dah lepas kira dah elok lah cakap. Semua pergerakan guna wheelchair, nak ke sana ke sini tu boleh lah, nak duduk depan ketok TV. Macam tu lah. Sekarang kalau macam-macam kau suruh balik kau gerak sendiri. Tak dapat sebab langkah tu harus diteruskan. Yelah. Kau mungkin kakak selepas tu mungkin dia ada keluarga dan kau sama juga kau kena teruskan kehidupan kau cara macam mana pun. Juga bila at macam the end of the day kau akan seorang enggak kan. Kau akan ada kena jaga mak makin tua, bapak makin tua kan. Kau ni aku pelik lah. Saya pun tak faham juga ni. Alhamdulillah saya tak faham tu. Dalam keadaan apa yang cakap normal, macam tak sedih. Baguslah untuk mental kita, untuk mental saya. Betul lah. Baguslah untuk mental muda lagi kan. Kadang-kadang daripada muda ni kalau dia dah asyik iring kesedihan, susah juga dia nak move on. Kan? Tapi bila dia Allah Ta'ala kurniakan dia satu perasaan happy, membuatkan dia rasa dia nak teruskan lah. Lepas aku tanya kau, bila kau nak kahwin? Tak keluar tadi soalan tu. Saya tak ada dengar. Aku tanya kau pasal awet tadi, kau cakap kau tak ada awet. Itu Yelah kan dia nak capai impian dia dulu. Kau rasa impian kau ni bila boleh capai? Kau tak impian tengok jugalah saya punya hasil macam mana. Kalau padulah saya punya impian. Berapa jauh kau boleh lempar cakra ni sekarang ni? Buat masa ni untuk atas kerusi para tu saya tak pernah cuba lagi. Okay. So nanti saya punya first tournament pun 25 bulan ni.
25 bulan. Tu first time saya lah untuk dalam kategori bawah. Itu time tu lah baru saya tahu kan, saya rasa. Kau rasa berapa jauh kau boleh, berapa meter kau boleh pergi? Kalau time ada kaki, lebih kurang 30 lebih. Lempar cakra. Okey. Kalau tak ada kaki? Kalau tak ada kaki, saya congak-congak separuh je lah. Dapatlah 15. Itu kau salah. Itu kau salah. Yang tadi kau positif, itu kau salah. Kau tak boleh. Sebenarnya kekuatan yang kau ada, betul kaki kau memainkan peranan. Tapi kalau kau positif fikir yang kau akan sama dengan balingan kau masa ada kaki, kau akan sampai benda tu. Tapi bila kau motivate diri kau, 15 boleh lah. Kau akan dapat bawah pada 15. Tapi kalau kau motivate diri kau 25 hari bulan ni, kau motivate kan, kau akan baling sama jauh masa kau ada kaki, insya-Allah. Itu impian dan itu doa, itu kelebihan kepada orang OKU yang Allah bagi. Apa yang kau nak sebenarnya kau dapat. Bila kau berimpian begitu, kau akan ni. Ini aku bagi kau motivasi. Maknanya kena sentiasa positif. Dia semua kat sini. Kan? Mungkin kau cakap segan tak ada kaki. Okey, simple saja. Apa nama dia? Ampi. Simple je Ampi. Untuk jadi orang yang luar biasa dalam keadaan kau sekarang, engkau mesti jadi luar biasa. Allah boleh tolong kau. Saya bagi kau satu cara. Engkau kena ada motivasi mulai pada hari ni sebelum 25 bulan ni. Engkau bayangkan bahawa cakra yang kau nak baling tu akan melebihi jangkauan yang sepatutnya dan tiba-tiba nama engkau akan menjulang 25 hari bulan ni. Amin. Dan kau akan terus wakil Malaysia. Amin. Ni aku bagi kau ni. Kau bagi semangat. hari semangat kau. Setiap hari kau jangan fikir balik. Kau training tangan kau apa semua. Dan kau bayangkan kau punya tu akan pergi 50 meter, 40 meter. Kau akan bayang. Dan you just imagine satu dunia akan cari kau. Itu kelebihan yang kau ada. Kalau awak nak pergi lagi jauh, bayangkan je Datuk Rosyam. Kau bayangkan aku. Bayangkan aku. Dalam bayangan awak tu. Bayangkan je. Engkau bayangkan benda yang berat tu akan menjadi ringan. Dia akan terbang seperti burung yang kau baling. Sebab benda tu engkau adalah makhluk. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna. Benda tu tak ada benda. Itu sebab ahli sukan kena ada perkara-perkara yang macam tu. Kau imagine bahawa dia akan terbang untuk engkau. Sebab dia, kalau kita tengok dia daripada awal tadi pun dia seorang yang kental. Engkau positif. Dia positif. Jadi kalau dia tambah dengan benda-benda tu, memang boleh go lah. Sebab engkau ada benda tu. Engkau tak menangis, kau positif, kau ini sampai aku nak tanya engkau apa benda pun aku dah tak tahu dah. Kau faham tak? Kau positif. Saya tanya aku, you duduk atas dalam ambulans, tak ada? Tak ada apa-apa? Engkau ada kelebihan tu. Tapi untuk sukan yang kau ni, kau gunakan kelebihan yang Allah bagi tu, kau percaya cakap aku. Kau ni macam anak aku je. Bapak kau umur apa? 40 lebih. Muda lagi daripada Datuk. Aku 58. Lomok. Tapi aku handsome daripada bapak kau kan? Bapak saya lagi handsome lah. Okey lah, pasangan aku pun dah 56. Macam ni muka dia. Ada nampak tadi kan? Pandai awak nak menuakan saya ya. Berapa umur kau Datuk? Banyak orang tanya Datuk. Dalam tu banyak orang tanya. Berapa umur dah? 20 lebih. Allah. Itu nampak membohong. Asal nak bohong? Macam ni 20 lebih. Datuk, orang ingat saya ni dekat universiti pun ada tu. Orang ingat saya ni tengah belajar itu lagi semua tu. orang nak ambil Tak hati ada. Engkau ni perasan ya Allah. Yang pasti muda daripada Datuk. Memang dah lah bapak kau. dia pun muda lagi daripada Datuk. Yelah. Itu Yang je. kau yang 20 lebih, kau perasan Tak adalah 20 lebih. Okay, next season pakai baju sekolah je lah. Baju boleh tak? Next season engkau pakai baju Tema dia baju sekolah? Bukan. Tema dia baju pakaian seragam sekolah. Pakaian seragam betul tak? Ke Pandu Puteri, Lepas tu pengakap. Siapa nak panel dia kena budak-budak lah. Tak dalam biar dia je. Aku nak engkau Tak je. payah. Kalau saya macam tu Datuk pun kena pakai. Dan kenapa saya seorang? Kita tu dari season 5 ni pakaian kita sama. Jadi kalau saya Pandu Puteri, Datuk tak ada polis. Datuk apa? Aku pengakap Pengangkap. Jadi jangan perasan seorang. Boleh je. Bayangkan dengan umur Datuk tu Datuk nak pakai baju pengangkap. Pengakap ada yang tua lah. Apa benda ke cerita ni? Pakailah. Okey, kita buat. Pengakap ada yang tua. Pandu Puteri pun ada yang tua. Kau pandu wanita. Bukan puteri dah. Dah, sekarang ni bukan cerita tu ni. Okay. Cerita langkah terhenti ni. Engkau ni kan 25 bulan. Aku cakap engkau kena ada berfikiran positif. So apa nasihat engkau kepada orang-orang dekat luar sana? Especially yang golongan muda macam awak ni. Yang tiba-tiba
Yelah, bukan kau seorang punya kes macam ni. Ada ramai tapi terpencil. Orang tak tahu kan, tapi kau orang tahu. Ataupun dia sekarang dah berubah. Dia totally bila dia keadaan macam ni dia berubah, dia jadi murung. jadi introvert, dia dah jadi murung, dah jadi sedih. Jadi apa nasihat Ampi dekat orang kat luar sana? Tu yang cacat-cacat lah, sorry cakap lah, yang cacat-cacat kat luar sana, janganlah rasa diri tu kurang. Kita semua sama je sebenarnya. Kalau ikutkan, cuma kawal mindset, kawal diri tu betul-betul, jangan letakkan rasa sedih tu selalu. Sebab tak elok lah untuk mental kita kan. So tu je lah. Terus keluar, tengok sekeliling, conquer semua teman dia. Itulah. Mungkin Ampi ni environment dia membawakan dia kepada keadaan dia sebegini. Especially parents, mak ayah, adik-beradik. Dan saya rasa supportive daripada kawan-kawan dia yang tak meminggirkan dia. Ada setengah orang bila you dah macam tu, circle you dah tinggalkan you. So macam Ampi dia rasa dia lebih tambah lagi kental dan positif itu because of sokongan. Dia jadi pada saya kat Datuk. Dia jadi pada saya. Kawan-kawan semua lari. Kenapa? Sebab dia orang tengok saya makin handsome. Dia orang rasa macam terpinggir lah. Sebab kehandsomeman tu dia jauh. rasa macam tak cocok. Tak secocok. Semua lari. Yelah, Datuk macam siapa pula? Kan? Saya pun macam sedih lah. Sebab walaupun saya handsome. Kenapa pula Datuk yang sedih? Sebab saya handsome. Tapi kawan-kawan ni dia rasa diri tak handsome. Dia lari pada saya. Susah juga kalau dia kes macam kes Datuk ni. Pening lah. Kalau macam tu macam mana Datuk buat? Kalau kawan-kawan tak nak Datuk tinggal seorang apa Datuk akan buat? Takkan Datuk nak burukkan muka Datuk? Itulah kan. Cuba yang Datuk tanya tu, satu hari nanti kau berkesuangan. Orang tua dah tak ada. Kau makin membesar kan. Kakak dah ada keluarga dia apa semua. Kau seorang-seorang. Kau pernah tak bayang tu apa nak berlaku? Pernah juga. Macam kakak pun mestilah kahwin kan. Family pun tak selamanya hidup. Orang cakap apa jadi kalau aku seorang. Saya pun terfikir macam yang saya terfikir time tu lah macam nak tak nak kena kuat juga lah seorang-seorang. Walaupun seorang-seorang tetap kena kuat juga. Macam tu je lah saya fikir. Cuma nak jadi tu tak tahu bila. Cuma pasang mindset awal-awal lah. Kena pasang mindset awal Teruskan. Ayah pun selalu pesan juga. Ayah pesan? Ayah pesan abang ni bukan selalu ada. Tak tahu bila kan. So abang pun kena kuat jugalah cakap tu. Okay boleh, saya cakap boleh. Oh bapak sebut diri dia Ambak. Abak orang Sarawak. Abak. 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 Dia dah pesan mak pesan apa? Macam mak saya ni lah. Mak bapak saya bercerai dah. Oh okey. Sekarang buat masa ni saya duduk dengan bapak saya dengan mak tiri saya. Oh dia orang dah bercerai masa umur berapa? Tentu saya darjah 6. Darjah 6 umur berapa 12 tak silap. Oh sekarang dengan mak cik lah. Mak baru isteri baru ayah lah. Habis masa aksiden tu mak betul datang? Datang time saya dah kat hospital. Macam mana okey. Awak membesar dengan makcik awak? Makcik? Ya, mak baru tiri. Awak lah. Mak tiri lah. Okay, awak panggil makcik lah. Ke mak juga panggil? Umi. Okey, awak membesar dengan dia. Dalam keadaan awak sekarang ni, dia jaga awak lah sekarang ni? Dia ayah kakak lah. Dia ayah kakak lah. Jadi ada tak dia macam lah, awak bukan anak betul dia. Ada tak dia macam kurangkan macam jaga awak ke apa? Tak ada lah. Sama je. Sama Cuma macam makin lebih lah. Lebih kurang. Ya. Inilah yang kita panggilkan langkah kehidupan. Langkah kehidupan kita tidak tak tahu apa takdir Allah. Apa pun berlaku dalam kehidupan kita, kita harus menerima qada dan qadar Allah. Yang apa yang paling penting ialah kita cakap senang. Kita nampak Ampi. Nampak macam very positif. Jauh di lubuk hati dia, kita tak tahu apa yang difikirkan, bagaimana untuk dia terus melangkahkan kaki dia. Tapi apa pun dalam kehidupan kita sebenarnya Datuk yang korang tengah tengok, dia berbalik pada iman kita lah. Bagaimana kita menerima qada dan qadar Allah tu supaya iman kita ni cukup menerima bahawa ada hikmah di sebaliknya, ada sesuatu yang hebat yang Allah
akan berikan kepada kita. Dalam masa yang sama juga kita juga harus berwaspada. Ada juga kadang-kadang saya terbaca kadang ustaz cakap, kadang bila kita nak keluar rumah kan kita baca ayat kursi, baca Fatihah, baca ayat kursi, maka akan ada 70 malaikat akan melindungi kita. So kadang-kadang orang sekarang ni, budak-budak sekarang ni dia tak nak amalkan amalan. Dia menjadi satu amalan dalam kehidupan untuk ada penjaga kita. Mungkin salah satu lagi ialah perkara-perkara yang berlaku sebenarnya kalau orang dulu-dulu dia tahu macam konon mata bergerak, nak tengok orang jauh ni, nak tengok nak menangis ni, kalau kat bawah ni bergerak, itu adalah tanda-tanda gaib yang Allah bagi kepada kita. Tapi orang sekarang tak nak ambil ilmu tu. Kalau bawah ni bergerak nak bergaduh. Jadi kalau kita dah tahu nak bergaduh, kita kontrol lah. Tapi tu pun saya rasa mainkan peranan tu macam contoh saya pun kena educate anak saya benda-benda macam tu lah, supaya dia orang tahu kan. Ini ilmu Allah. Ilmu Allah, ya betul. Banyak orang sekarang dah tak amalkan kan. Kadang-kadang ada gerakan-gerakan yang Allah bagi. Macam dulu kalau macam saya, kalau kata nak pergi kerja tiba-tiba tayar pancit. Mulalah maki amun. Tapi bila saya dengar ustaz cakap kan, kata sebenarnya yang pancit kan siapa tu? Mesti Allah pancit kan. Tapi kau maki amun. Kau maki amun ni, kau maki amun siapa? Allah Akbar kan. Betul juga. Mesti ada sebab. Ada sebab musabab dia jadi macam tu kan. Jadi kalau kita amalkan ataupun belajar tanda-tanda resa, orang cakap ada resa tu, ada tahu resa kan? Tahu. Ada resa nak kita tanda tu kita dapat menghindari. Saya pun tak pandai sangat pasal ilmu-ilmu tu, tapi ada sikit-sikit lah belajar daripada orang tua-tua. Macam orang kata ada kupu-kupu masuk rumah, ada orang nak datang. Kan? Ada kan? Macam orang cakap kurafat. Kita dengar dulu pun tu nenek-nenek kita yang cakap kan. Kita cakap sebab dia kan dia benda tu makhluk Allah kan. Kadang-kadang tanda-tanda macam tu kan. Tanda-tanda bersebab lah. Jadi apa pun kadang-kadang ujian yang Allah takdirkan untuk kita tu untuk juga uji kita supaya kita lebih bersabar, lebih lagi dekatkan diri kita dengan Allah Ta'ala lah. Jadi apa pun saya rasa kehidupan ni semua orang ada ujian tu. Cuma ujian tu berbeza-beza. Tetapi kehidupan tu perlu diteruskan. So sama juga dengan Ampi, saya sentiasa doakan supaya awak sentiasa maju. Orang kata terus, orang kata dapat keberkatan dalam kehidupan, sentiasa dalam lindungan Allah Ta'ala. Dan apa yang Ampi impikan tu, saya doakan supaya semua impian dia tercapai. Ini tanda-tanda yang kita harus kita fikirlah apa yang cakap tu macam itu tanda-tanda menggatal ke macam mana tu kalau orang buat kan. Jadi tu alhamdulillah, terima kasih Ampi, sudi bersama dengan kami kerana sudi memberi perkongsian anda dekat orang kat luar saya supaya terus happy dah tu. Tapi sebelum kita berpisah, okey, kenapa pen kau ada hitam, biru dengan merah? Taklah ikut kan ni macam lebih kurang passport juga ni. Macam passport. Time SPM tak sini je semua barang-barang. Aku ingat kau ada nak bagi tanda. Okey, kau fail. Tak ada Maknanya ini adalah persiapan kalau dia nak apa-apa je just ambil je daripada situ. Yelah, ini dia punya ini dah jadi sebahagian daripada hidup dia ni kan. Ni zaman kau punya apa lagi kau tahu kat tepi ni apa semua ada. Ada kat belakang ni. Macam-macam je sebenarnya. Macam ada Saya nampak ada tu. Ada apa? Ada inhaler. Inhaler ada. Kau semput? Tak ada. Resdung. Resdung. Kau kena tahu area. Nanti tak lama lagi akan ada satu ni teknologi baru. Apa tu? Dia boleh dia ada kipas drone. Dia boleh naik. Yalah. Kau jangan tak percaya. Ini teknologi. Satu hari teknologi, betul. Dia akan pasang Yalah, teknologi ni boleh buat apa saja, betul. Cuma mengikut masa dan perubahan. Macam dia ni jugalah. Dia menggunakan teknologi ni. Aku nasib baik aku ada bega-bega sikit kamera tu. Kau tidak tak macam ni rupa dia. Habis Datuk tu yang sekarang kulit bersinar-sinar. Aku makan ubat. Makan Adra. Jadi dapatkanlah Adra kat luar sana. Gurau Melanda, tinggi antioksida. Alhamdulillah 58. Sihat. Malah aku nak merepek lagi lah. Okey, korang semua supaya menjadi inspirasi cerita Ampi ni pada korang. Tok,
Okey tu Jadi terima kasih MP atas perkongsian hari ini bersama dengan Hitam Putih. Jadi untuk tontonan yang lain, jangan lupa saksikan Hitam Putih pada episod akan datang dengan tetamu yang jemputan yang lain pada setiap hari Ahad 9 malam di YouTube channel Usanita dan Suhan Channel. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bye.